Ajuran PM saya, komen macam mana nak kira simpan RM10,000 dalam masa 2 tahun. So, dengar video ni. Nak kumpul RM10,000 dalam masa 2 tahun kan? Wajib share video ini dengan pasangan masing-masing. Supaya boleh buat sama-sama lah kan? Betul tak? Baik, berdasarkan harga emas hari ini, sasaran RM10,000 bersamaan dengan lebih kurang 16.8 gram emas. Alright? Jadi untuk kumpul jumlah tersebut dalam masa 24 bulan, which is 2 tahun, tuan-puan perlu simpan sebanyak 0.7 gram setiap bulan. Kalau simpan bersama pasangan, setiap orang cuma perlu kumpul lebih kurang, seorang lelaki simpan 0.35 gram sebulan, seorang lagi 0.5 gram sebulan. Bila konsisten selama 24 bulan, jumlah emas yang terkumpul ialah 16.8 gram emas. Jadi harga emas memang ada naik turun, betul tak? Tapi kalau harga emas meningkat dalam tempoh 2 tahun tu, nilai 16.8 gram yang dikumpulkan tu berpotensi menjadi lebih daripada RM10,000. Sebab itu, fokus utama kita ialah kita kumpul gram sedikit demi sedikit. Cukup 24 bulan nanti, kita dah memiliki 16.8 gram emas atas nama sendiri. Nak tak? Saya bagi satu kalkulator untuk kira target simpanan sendiri. Dalam ni semua boleh isi sendiri. Boleh klik link dekat bio atau tekan saja butang bit biru. Izzat bantu sebaik mungkin untuk buat pengiraan dan terus boleh buat simpanan capai target gram emas matlamat tersebut, insya-Allah. Jom kumpul RM10,000 dalam masa 2 tahun.